di dalam bacaan Al-Quran kita, ada beberapa kesalahan yang kita nak kena tahu, yang kita nak kena ketahui. Yang pertama sekali, kesalahan-kesalahan di dalam bacaan Al-Quran ini terbahagi kepada dua. Yang pertama sekali, kesalahan jali. Yang kedua adalah kesalahan khafi. Apa benda kesalahan jali, kesalahan khafi ni? Kan kadang-kadang kita sebut jali, khafi, kita tak tahu apa dia kesalahan tu. Baik, tuan-tuan, berikan tumpuan untuk kita mengetahui. Yang pertama sekali berkaitan dengan kesalahan yang nyata, iaitulah lahnul jali. Lahnul jali ni adalah kesalahan yang bila kita dengar, kita dah tahu dah kesalahan ni. Jadi maksudnya, kesalahan yang berlaku pada tempat kesalahan dan sebutan huruf yang berlaku pada perubahan baris, membawa kepada perubahan maksud. Maksudnya kalau orang yang tak belajar ataupun orang yang tak mengetahui ilmu berkaitan dengan Al-Quran, dia tahu itu salah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kesalahan ini adalah dihukum pada kesalahan yang berdosa dan juga haram hukum bacaannya. Jadi kalau kita baca berlaku pada kesalahan jali, kalau kita baca dalam solat, maka terbatal solat kita. Kenapa? Kerana hukumnya adalah haram dan berdosa sekiranya kita salah dalam melakukan kesalahan bacaan Al-Quran ini. Jadi kesalahan ini berlaku dalam solat ataupun dalam bacaan Al-Quran kita, maka solat kita akan menjadi masalah. Para penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kesalahan yang nyata yang dapat mengubah maksud adalah kita menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain. Contoh kita bagi contoh. Wala'allakum tashkurun. Wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila lafaz tashkurun yang menggunakan huruf shin, itu berubah menjadi taskurun. Kita mengubah shin itu kepada sin contohnya. Dengan dibunyikan huruf sin pada huruf shin itu, maksudnya berubah menjadi mudah-mudahan kamu mabuk. Allahu Akbar. Dengan satu huruf saja boleh mengubah maksud yang lain. Daripada bersyukur kepada mabuk. Allahu Akbar. Kita rasa macam kita dah bersyukur kepada Allah, tapi rupanya kita mabuk. Sebab apa? Sebab kita salah dalam menyebut makharijul huruf, dalam kita menyebut huruf dalam bacaan kita. Maka ini dikira sebagai kesalahan yang nyata ataupun kesalahan yang jadi. Contoh yang kedua, bagi suatu harakat dan baris dengan harakat yang lain, kita berganti dengan harakat. Maksudnya sepatutnya jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 2 harakat, kita panjangkan 4, kita panjangkan 6 contohnya kan. Jadi perkara ini adalah berlaku pada kesalahan yang jadi. Contoh, kita bagi contoh lah, mudah kita nak faham kan. Kalau kita dengar saja penerangan secara teori tak faham juga. Kita bagi contoh, senang kan. Okey, apa contoh dia? Kita ambil contoh yang mudah dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Surah Al-Fatihah. Ayat yang ke-7 pada surah Al-Fatihah. Maksud dia apa? Iaitulah jalan orang-orang yang telah engkau kurniakan nikmat kepada mereka. Baik, kita tengok apa kesalahan yang menjadi panjang harakatnya. Baik, apabila lafaz an'amta, di mana huruf ta itu harakatnya fathah. Maksudnya barisnya fathah. Dibaca dengan an'amtu. Jadi kita membawa kepada kesalahan baris. Kesalahan baris itu akan mengubah kepada maksud yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tukar kepada dhammah contoh. An'amta sepatutnya jadi an'amtu. Kita tukar kepada baris dhammah, maka dhamirnya ataupun kata panggilan berubah menjadi ana. Akibatnya maksud juga akan berubah, iaitu menjadi orang-orang yang telah aku kurniakan nikmat kepada mereka. Bukan maksud asalnya orang-orang yang telah engkau kurniakan. Apa pula nikmat tu kita yang kurniakan? Kan sepatutnya engkau, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengubah baris akan mengubah maksud. Allahu Akbar. Takut-takut kita berada dalam keadaan yang tidak betul dalam bacaan ni, berdosa dan haram bacaan kita. Yang ketiga, penambahan atau pengurangan huruf
kita tambah pula huruf. Sepatutnya huruf sekian, kita tambah. Ataupun sepatutnya huruf sekian, kita kurangkan. Kita buang huruf. Maka kesalahan ini jatuh kepada kesalahan yang jadi. Contohnya, an'amta, kita baca dengan an'amta. Ataupun an'amta kita baca dengan an'amtahu, contohnya. Jadi salah pada bacaan kita sekiranya kita menambah ataupun mengurangkan huruf. Ia termasuk dalam kesalahan yang jali. Yang adapun kesalahan ini, kesalahan yang kita sebutkan sebentar tadi adalah kesalahan yang tidak mengubah kepada maksud. Contohnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, alhamdulillahi dibaca dengan alhamdulillahu. Walaupun tidak mengubah maksud, tetapi ia tetap tergolong dalam kesalahan yang jali. Jadi itulah yang pertamanya adalah kesalahan berkaitan dengan kesalahan yang jali. Jadi ada 3 perkara kita nak highlightkan di sini. Yang pertama, kita ubah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ubah huruf. Jadi maksudnya berubah. Yang kedua, kita ubah baris, maksudnya berubah. Yang ketiga, kita tambah huruf ataupun kita kurangkan huruf. Ia tidak mengubah kepada maksud, tetapi ia membawa kepada kesalahan yang berat dan kesalahan yang jali. Tuan-tuan para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kesalahan yang tersembunyi ataupun kita sebut sebagai kesalahan yang khafi. Kebiasaannya, kesalahan yang khafi ini diketahui oleh mereka yang arif ataupun mereka yang mahir dalam ilmu tajwid ataupun ilmu berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Jadi orang yang pakar, orang yang mahir sahaja dapat detect, dapat kesan kesalahan yang berlaku pada kesalahan yang disebutkan sebagai kesalahan al-lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi. Kesalahan yang tersembunyi ini adalah kesalahan yang tidak membawa kepada perubahan maksud, seperti meninggalkan dengung, memendekkan bacaan ataupun membaca izhar pada lafaz yang sepatutnya dibaca ikhfa. Kesalahan ini tidak sampai mencacatkan salat. Maksudnya kesalahan yang khafi ini tidak membatalkan salat. Tetapi tetap kita perlu betulkan kesalahan ini. Kenapa? Kerana orang akan tahu kata kita tak belajar, kita tak mengaji. Apa dia tu baca Quran? Macam tak pernah belajar bacaan Al-Quran saja. Nampak? Kesalahan itu akan menjadi kesalahan yang mencacatkan pada pandangan kita, pandangan manusia, pandangan masyarakat kepada kita yang membaca Al-Quran. Contoh kan kita bacakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Patutnya 2 harakat pada lafzul jalalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini kita panjang 2 harakat pada mad asli di situ. Jadi contohnya kita baca, kita tidak baca pada gunnah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fathatain bertemu dengan huruf idgham, maka ia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan. Ini maksud dia. Surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-8. Pada perkataan ini berlaku hukum tajwid idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah yang memerlukan bacaan secara dengung ataupun gunnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekiranya kita meninggalkan dengung, kesalahan ini jatuh kepada kesalahan khafi, kesalahan yang tersembunyi. Jadi kesalahan ni akan dikesan oleh orang yang tahu akan ilmu tajwid. Kalau orang tak tahu ilmu tajwid, dia kata apa? Allah sedapnya baca, kan? Kalau kita dalam konteks kita mendengar imam membacakan, contoh dia baca, sedap orang kan dia bacakan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia tak dengung, tapi orang dengar baca tu, orang dengar kebacaan imam tu dah Allah sedapnya. Berbeza dengan kalau kita baca dengan dengungnya tepat. Contoh, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allahu akbar. Lagi indah, lagi sedap kita dengar kan? Maka ianya dianggap kurang tepat kerana kita meninggalkan dengung pada idgham ma'al gunnah. Yang kedua, memendekkan bacaan mat. Baik, contohnya, dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama-sama tenteranya. Wa aghraqna ala Fir'aun. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-50. Kita tengok pada contoh ni
Bagi perkataan ini sepatutnya dibaca dengan panjang 5 atau 4 atau 5 harakat. Wa aghraqna ala Fir'aun. Kesalahan berlaku daripada sudut tajwid jika ia kurang daripada jumlah harakat yang sepatutnya dan tidak cukup pada harakatnya. Ataupun kita panggil panjang pendek. Okey, wa aghraqna ala Fir'aun. Ataupun kita baca wa aghraqna ala Fir'aun. Dua harakat saja, 4 atau 5 pada kesalahan bacaan ini. Membaca jelas pada izhar pada bacaan dengung. Contohnya, wa tansawna anfusakum. Kita baca jelas pada izhar pada bacaan dengung. Wa tansaw, salah. Sedangkan ianya hukum ikhfa. Wa tansawna anfusakum. Tapi kita baca wa tansawna anfusakum, salah. Kita jelaskan bacaan sedangkan ianya hukum dengung. Pada perkataan ini sepatutnya kita baca dengan ikhfa. Maka ketika kita membaca kitab suci Al-Quran, kita mesti menjauhi kesalahan-kesalahan yang jelas dan kesalahan-kesalahan yang tersembunyi. Iaitulah kita sebutkan sebagai lahnul jali dan juga lahnul khafi. Kenapa? Karena ia adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita baca Al-Quran dengan keadaan yang tertil. Apa Allah sebut dalam Al-Quran? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dalam keadaan yang sederhana. Kata ulama, sederhana ni macam mana? Dalam keadaan bertajwid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.